Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahaskan tajuk tentang amalan kesukarelawan dalam kalangan pelajar politeknik yang dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dengan gejala sosial seperti jenayah cyber, pergaulan bebas dan vandalism. Hari ini saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu daripada kanan Muhammad Faris bin Muhammad Nazri, Muhammad Hazman bin Arif, dan saya Muhammad Abdi Danish bin Azmi. saya Nasrul Naim bin Nurli. Saya Afnan bin Karul Anwar. Pihak-pihak yang terlibat bagi menggalakkan pelajar politeknik seberang perai untuk menyertai aktiviti kesukarelawan antaranya seperti pihak pengurusan politeknik seberang perai haruslah mewujudkan satu kelab yang di bawah naungan pensyarah yang aktif di dalam bidang kesukarelawan. Jadi pelajar yang berminat di dalam bidang ini, kesukarelawan ini, bolehlah menyertai kelab ini. Pihak Majlis Perwakilan Pelajar juga haruslah bertanggungjawab untuk membuat program-program yang menarik, contohnya seperti CSR bersama dengan orang asli atau CSR dengan anak yatim. Dengan cara ini, kita boleh mengurangkan pelajar-pelajar yang kurang aktif di dalam politeknik seberang perai. Seterusnya, saya akan menunjukkan sedikit sedutan adegan video-video yang pernah saya berpengalaman dalam CSR bersama dengan orang asli. Saksikan. Baiklah, seterusnya seperti kita semua sudah sedia maklum, aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Politeknik Seberang Perai iaitu Gerakan Pusat Islam RPI telah pun mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik kepada pelajar politeknik. Sebagai contoh, RPI telah pun mengadakan iftar perdana di dalam politeknik bersama pelajar-pelajar Kamsis Muslim. Seterusnya, RPI juga telah pun mengadakan gotong royong di kawasan sekitar dengan Pusat Islam. Bukan itu sahaja, RPI juga telah pun bekerjasama dengan kelab-kelab lain seperti RSY dan juga JPKK untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik di dalam Politeknik Seberang Perai. Sebagai contoh, sebelum menjelang Ramadan, kelab-kelab ini telah pun mengadakan aktiviti ceramah perdana di DSM yang berkaitan bulan Ramadan. Aktiviti ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada pelajar-pelajar dan juga ilmu baharu berkaitan bulan puasa. Amalan kesukarelawan yang sesuai dianjurkan oleh kelab politeknik kepada pelajar politeknik dan impak positifnya kepada pelajar politeknik bagi mengelakkan mereka berterusan terjerumus dalam jejala sosial ialah kita ambil contoh seperti gotong royong. Melalui aktiviti gotong royong ni, pelajar bekerjasama dalam membersihkan kampus, dan impak positifnya yang kita boleh tengok dia akan memupuk semangat bekerjasama dan rasa tanggungjawab pelajar. Selain itu, dia dapat diaplikasikan dalam tugasan khusus pelajar, lagi-lagi yang melibatkan aktiviti berkumpulan. Selain itu, ia juga dapat mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang berfaedah. Secara tidak langsung dapat mengelakkan pelajar daripada terjerumus dengan jejala sosial seperti merokok, ponteng kelas dan aktiviti jenayah. Okey, itu saja dari saya. Kesan jangka masa panjang kepada pelajar yang melakukan aktiviti kesukarelawan ialah mereka dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan, iaitu dengan memupuk nilai soft skill, kemahiran soft skill, kemahiran bercakap depan orang ramai dan kemahiran memimpin dalam satu kumpulan yang besar. Yang kedua, pelajar dapat membina jaringan profesional seperti networking. Pelajar dapat berkenalan dengan orang ramai
dan berkenalan dengan pelbagai individu, sektor dan pelbagai lagi. Ini boleh membolehkan mereka membuka peluang pekerjaan dengan berkenalan dengan pelbagai orang. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelajar dapat meningkatkan keyakinan dan kepimpinan. Pelajar yang aktif dalam aktiviti kesukarelawan pandai mengurus projek, memimpin pasukan dan memimpin orang ramai. Sebagai rumusan yang dapat disimpulkan dalam topik ini adalah para pelajar dapat meningkatkan kerjasama dan meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Selain itu, aktiviti yang dilakukan dalam politeknik seperti aktiviti gotong royong dapat membantu para pelajar untuk meningkatkan tanggungjawab dan disiplin dalam diri mereka. Pihak-pihak yang bertanggungjawab perlulah memperbanyakkan aktiviti seperti ini kerana ia dapat mengisi masa lapang pelajar dan juga dapat meningkatkan sasiah diri. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات